dan dimurahkan rezeki. Amin. Doakan perjalanan aku selamat pergi dan balik, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, selamat datang ke my YouTube channel. Jom layan. Pagi ni aku dijemput, diajaklah oleh kawan aku untuk kita orang breakfast di satu lokasi janda baik. Dan selepas breakfast aku bercadang untuk terus ride sambung perjalanan ke area Bandar Temerloh. Sekarang jam dalam 6.30 pagi. Awal aku keluar kat sana, nanti ada pasar tani, pasar pagi Temerloh, dan juga kita orang bercadang nak lunch dekat Ikan Patin, tempoyak dekat sana kan. Dan selepas selesai kita lunch dekat Temerloh, kita akan terus ke Bahau Negeri Sembilan melalui jalan daripada Temerloh tu untuk pergi ke rumah kawan aku lah. Dia dah ajak datang rumah, dah lama ajak datang rumah. So hari ni baru aku ada kesempatan dah untuk aku datang ke sana lah. Sebab aku tengok daripada Temerloh ke Bahau dalam 1 jam lebih sikit lah. So kita terus ke sana dan kita akan balik melalui Kuala Pilah, ikut Teraci, terus balik ke Puchong melalui Lekas Highway lah nanti. Pagi-pagi macam ni memang syok layan lah. Kenderaan pun masih tak banyak lagi. Orang mungkin tengah bersiap ataupun berehat kan. Biasalah hari cuti kan, hari Ahad, besoknya dah kerja. Tapi tak pastilah, tengah hari sikit aku rasa ramai juga orang keluar hari ni. Mungkin sebab ni awal pagi lagi kan. Orang biasa hari Ahad buat apa? Lepak kat rumah ke korang keluar berjalan-jalan dengan family, cukup main kat bawah? Cuaca pagi ni memang terbaik lah, dengan suasana kereta yang tidak terlalu banyak. So kita boleh layan lah pagi ni. Gaya lama tak bawa. So alang-alang aku awak Z1000 SX pagi ni, aku bolehlah sama-sama santai bercerita sedikit berkaitan dengan motor aku ni yang dah lama. Motor lama tapi aku suka ride motor ni. Dari segi riding position, dari segi speeding dia, memang aku ngam dengan aku lah motor ni. Pernah juga aku terfikir nak tukar, nak trade in, nak upgrade kan. Tapi memikirkan kalau aku upgrade mungkin motor second jugalah. Aku tak boleh nak pakai motor baru. Motor second pun harga mampu milik lagi lah. Tapi risau jugalah motor second ni, takut engine problem, owner dulu tak jaga dan sebagainya kan. Nanti tak pasal-pasal kau nak ride jauh pun tak berani. Dah lah aku selalu ride solo ke Terengganu, ke Johor, ke utara kan. Kalau berlaku apa-apa susah juga baik nak towing tu. Bukannya murah-murah nak towing sekarang ni kan. Walaupun yelah, aku tak pakai bike warrior. Dulu aku pernah pakai lah beberapa tahun. Lepas tu macam tak ada apa-apa, aku malas nak pakai kan. Tapi yelah, kalau berlaku apa-apa susah juga. So bike warrior adalah bagi aku penting lah. Semua bikers kena pakai lah. Bayar mahal sikit tak apa, janji bila motor kau betul-betul ada problem dekat highway, lagi teruk dia punya kos. Mau 400, 500, 600 kan. Tapi aku cakap je, aku pun tak pakai bike warrior kan. Orang motor aku ni motor dah lama, motor dah tua. Model aku Z1000 SX tahun 2011. So tahun 2011 ni dia dah ada ABS, tapi dia tak ada traction control lah. Sebab Z1000 SX yang ada traction control ni tahun 2014 dan ke atas lah. So motor aku kosong lah, tak ada traction control, cuma ada ABS sahaja. Tapi ABS motor aku ni pun dah rosak sebenarnya. Aku beli pun hari tu belakang dah rosak.
depan pun baru rosak. So kos untuk repair dalam 4,000 lebih lah. Tapi buat sementara ni aku bypass dulu, aku tak pakai ABS lah. So drag biasa je lah. Aku bercadang nak isi minyak dekat area Ampang lah. So aku tak nak isi dekat BHP Gombak sebab biasanya orang ramai kat situ. So kita isi kat sini dulu. Dah sampai Temerloh nanti baru kita top up lah. Motor aku ni pun boleh tahan juga sebenarnya. Dah macam aku isi minyak kereta jugalah. Tapi kereta yang untuk yang macam CC 1.5 kan. Sebab kadang-kadang kita dekat highway ni kita bawa laju sikit kan. Kadang lebih 140 km sejam ataupun 160 km sejam tu minyak memang agak kuat sikit lah. Kecuali kalau kau bawa santai macam kau bawa 80, kau bawa 120 ke bawah kan, minyak memang safe gila lah, okey lah itu. Tapi kalau kau memang betul aja, memang minyak kau agak kuat lah untuk motor apa 4 dapur ni kan. Alhamdulillah kan kita sampai Ampang lah, Petronas Ampang. Aku sebenarnya kerja masa juga ni sebab aku janji dengan kawan aku pukul 7 dekat BHP Gombak. Takut nanti bila dah lewat ramai orang. Kita dah isi minyak penuh-penuh sebelum kita meneruskan perjalanan ke Karak Highway. Clear tak clear. Sedikit seriau sikit lah. Tapi motor aku standard aku ada. Ada lagi ni. Okey geng, alhamdulillah kita sampai BHP Gombak. 7 lebih sikit lah. Harap-harap kawan aku tak lama lah menunggu. Geng motor pun dah ramai nampaknya. Kereta pun ramai baik. Aku risau sikit kereta laju ni. Kita dekat highway tak laju mana, dia orang laju dari belakang. So kena hati-hatilah guys. So kita berkumpul dekat sini dulu dah. Bukan ramai pun, 3 buah motor je pun. Kawan aku pun dah siap isi minyak. So kita tunggu seorang lagi. Kau belakang aku ke tadi dekat tol? Kau belakang aku dekat tol tadi? Ha? Bukan eh? Tak, aku rasa aku Kau dah isi minyak? Aku dah isi minyak. Oh, okey. Dalam sini tadi. Sampai, jom kita teruskan perjalanan kita menuju ke Janda Baik. Alright, kita luncur. Kita antara yang terawal masuk Karak ni. So aku harap tak ramai sangatlah kereta. Tak ramai, tak banyak sangat. So kita dapatlah layan Karak dengan tenang, dengan santai.
hari ni asyik layan skuter saja. So sebenarnya bila dah lama tak bawa motor ni, aku rasa gayat sikit lah. Gayat sikit. Tapi syok jugalah bawa. Lama tak bawa. Tapi kalau lain skuter ni lagi santai ni. So kat sini aku tak nak cakap banyak lah. Kita just layan je view suasana pagi di Karak Highway ni. Memang bagi aku best lah. Syok lah. Sejuk kan, sejuk. Okay, rasa sunyi lah pula kalau tak bercakap, tak borak kan. So sementara dalam perjalanan ni aku bolehlah cerita sedikit lah berkaitan dengan motor aku. Aku beli motor ni dah rasanya 3 tahun lebih ke 4 tahun dah. Aku beli masa PKP 2.0 hari tu. Sehari sebelum PKP 2.0 motor aku keluar. So dah dapat motor, aku tak pernah ride jauh-jauh lah. Setakat ride dekat sahaja lah. Sebab banyak roadblock juga kan, tak boleh nak keluar sangat. Dan masa tu motor banyak yang murah lah orang jual kan, kedai-kedai jual. Sebab tak laku sangat, orang tak boleh nak bergerak ke mana sebab PKP. So harga motor jatuh. Tapi tak pastilah, masa tu memang aku punya harga rasanya dalam tahun tu aku dapat 35,000 lebih kan. Aku tolak motor lama aku. Lama tak lama lah aku pakai, sebelum ni aku pakai Benelli TNT 600. Setelah lebih kurang 5 tahun aku pakai motor tu, aku dah puas pakai dah mana-mana lah dengan motor tu. So aku rasa dah tiba masa untuk aku menukar motor yang keidaman aku jugalah, Kawasaki Z1000 SX. Sebab apa aku suka motor ni? Pertama, aku suka motor yang ada fairing, macam sport bike kan. Tapi aku tak boleh nak pakai sport bike sebab dia punya handle terlalu menunduk. Aku takut aku tak selesa nak ride jauh kan. Dan kelebihan motor yang ada fairing ni, dia punya haba kau tak adalah terasa sangat kan. Panas dia tu dekat kau punya betis. Lagi-lagi semasa kau berhenti dekat traffic light kan. Kereta dah sampai oh. Kena hati-hati oh. Kau kena tengok cermin dari belakang kan, tak pasal-pasal kau kena sondol. Kita bersantai-santai pagi ni. Dia orang santai-santai pun berdesuk geng. Baik, kita lepaskan diri kita duduk daripada orang kat belakang tu. Aku cepat sikit lah. Dia orang dah naik bukit dah. Sekejap dia orang sampai atas. So yang kedua, sebab dia ada box, dia ada pannier, dia ada side box. So aku suka solo balik kampung jalan jauh. So kalau ada box, aku bolehlah letakkan barang-barang aku, beg kan. Dan kalau kita pakai motor, tinggal motor, kita tak perlu bawa helmet. Helmet kita boleh masukkan dalam box. Helmet, jaket kita, glove semua kita boleh masuk dalam box. So kita boleh berjalan melenggang saja. Sebab itulah aku suka motor-motor yang sport touring macam ni. Kira kategori Z1000 XX ni adalah sport touring lah. So sebenarnya ini antara laluan yang menuruni bukit, dekat area Bukit Tinggi ni kau kena hati-hati sikit lah. Sebab kat sini banyak kejadian lori brek tak makan dan terbabas lah di bahu jalan. Alhamdulillah kita sampai ke Bukit Tinggi. Kita akan pergi ke Janda Baik melalui Bukit Tinggi. Seorang kawan aku dah masuk ikut Genting Sempah. Sebab sebenarnya nak pergi ke Janda Baik ni ada dua jalan lah yang dia masuk ke sana kot. Yang aku biasa pergi. Satu melalui Genting Sempah,
Kau tak nampak dekat belakang kau tadi? Nampak mati hitam. Cuba hitam. Oh. Apa dia masuk dalam? Itu kalau kau nak layan corner sikit lah. Satu lagi melalui Bukit Tinggi. Sebab kat Bukit Tinggi ni kau akan lalu kawasan perumahan lah. Sekarang ni lah. So kalau malam aku akan pilih laluan ni lah. Aku risau sikit kalau jalan gelap daripada Getah Sempah tu lah. So aku laluan sini lebih selamat dan tak takut sangat sebab kawasan kedai. So alhamdulillah kita dah sampai ke persimpangan Tuna Baik. Aku dah nampak kawan aku yang masuk daripada Getah Sempah tadi. Alhamdulillah si Hamidi ni dah sampai kat sini. So timing cantik lah. Dah agak kau masuk tu. Wow, lajunya bang. Suasana dekat kampung Janda Baik di waktu pagi ni memang syok lah sebab berkabus, sedikit berkabus. So rasa tenang lah dekat kawasan kampung ni kan. Korang layan lah view suasana dekat Janda Baik ni. Alhamdulillah Sidin dah kelihatan dari belakang. So jom kita teruskan perjalanan kita. Dah tak jauh ke hadapan tu. Sebenarnya aku nak pergi ke satu tempat yang lain, bukan Kopi Ladang, Garden Cafe Rimba ke apa tah nama tu kan. Tapi malang je lah, tutup pula. So kita tukar tempat lah ke Kopi Ladang Janda Baik lah. Kira awal lagi lah ni, orang tak ramai sangat. Adalah tempat nak lepak kan. Ha? Boleh ke? Ha? Pergi sana. Ke sana. Kau ini Lin. Kita adjust, nak adjust mana? Dalam. Sana kan? Ha? Ada kosong tak? Ini boleh. Sini boleh kan? Cantik sikit kan pagi kan? Ya, bagi dulu lah. Pagi sini lah cantik. Pagi sini. Sini lah, tutup sana. Ha? Sini lah. Ejah pakai cantik sikit. Banyak pakai sana. Ha? Kau beli aku macam duduk tengah pula. Ke sana. Ini ada design. Special lah. Ya, kau nak masuk mana? Ikut kau. Sini kita dah makan dah gitu. Kita dah makan dah gitu sini.
Ada mau parking. Mana ada parking? Ingat banyak parking. Oh, dia ada jalan lain Jalan lama lah. Jalan lama. Jalan kat biasa lah. Tapi aku malas nak layan selekoh tu. Tu aku straight tu. Tahu jalan tu, tapi selalu aku masuk kat situ. Oh ya. Selalu ikut mana? Ikut yang kita orang lalu ke? Ikut yang kau lalu tadi? Ikut lalu tadi. Dah malam-malam kita orang lalu ikut tadi lah yang ni. Naik genting rasanya. Dia kena kiri. Dia banyak grup ni. Dia makan jalan bukan tepi tu dekat ladu ke. Kita makan roti telur goyang. Alhamdulillah, selesai kita makan breakfast di Janda Baik tadi. Kawan aku Hamidi dia balik dia terus balik ke rumah. Tak ada hal, kita berdua pun kita layan. Perjalanan kita jarak antara Bentong ke Temerloh anggaran 78 km dalam 40 minit lah anggaran lah. Sekali-sekala dapat layan ke Pasar Tani Temerloh tu best juga. Sebab situ ada macam-macam lah orang jual. Kau tak puas berjalan lah. Bukan tak puas, memang kau puas berjalan. Macam-macam ada. Dan dia punya jualan tu agak banyak sampai kau kadang-kadang tak sempat nak berjalan habis semua tempat. Ada yang suka beli ataupun makan ikan patin lah. Korang bolehlah beli ikan patin, ikan baung dekat situ yang fresh kan. Macam aku tak boleh lah, aku dapur tak berasap. So aku tak beli apa-apa lah. Aku nak beli buah pun aku tak berani lah. Sebab takut nanti buah tu dah masuk dalam box, panas kan, melecur ke apa kan. Alhamdulillah kita sampai Temerloh. Kita nak naik jambatan gantung lepas ni. Jambatan gantung. Kita akan cross ke jambatan gantung untuk pergi ke Pasar Tani. Untuk naik ke jambatan gantung ni, tiket seorang RM3 untuk dewasa. Kanak-kanak aku tak pastilah, kanak-kanak dalam RM2 kot.
panas daripada atas. Dulu jambatan ni ditutup tahun lepas ke 2 tahun lepas, aku pun tak ingat. Tapi memang dia tutup sebelum ni, so tak boleh naik. Mungkin dia renovate, dia tukar kayu ni kot. Ni dah boleh dan dikenakan charge sebanyak RM3 seorang. Kepada yang masih belum naik jambatan gantung Temerloh ni, aku cadangkan, aku sarankan korang cubalah naik. Sebab dia macam sementara je ni, aku rasa. Nanti bila kayu dia dah ada yang reput-reput, dia akan tutup balik, so tak dapat dah naik kan. So time boleh naik ni, kita naik je lah. Kena sekali pusing dulu, taruh dulu. Kau dah tengok ni kan, nanti bang kau decide kau nak beli apa yang ada. Ni kuih apa ni? Kuih apa tu? Pun. Pernah makan? Apa? Oh. Tapai. Kat rumah aku tapai, aku bawa balik pada raya, tak makan lagi. Minyak sarah. Minyak sarah. Oh. Hati-hati dia. Maman kan RM1. Oh, ikan hidup lagi. Dia nak melepaskan diri. Apa susah? Beli beg galas nanti. Pakai apa? Tapai. Nak minum pun boleh dia nanti. Kita try lah. Aku tadi pun risau, takut aku punya minyak kan, tank tu kan, aku tak boleh buka kan. Kedai tawar. Oh, mana? Kira lagi diam macam ni. 75 sekilo. Kalau besar ni berapa kilo? Apa ni? 3 kilo. Yang berbelang tu. Hati. Ni anak-anak dia ni. Oh, ni bau. Siapa ni? Oh, dah potong kan? Ni bau ni. Kau nak bau? 3 ekor, kepala badan 9 orang.
Ni bawang berapa sekilo 35 dia. Kilo. Yang belang tadi ikan apa tu? Bawang kenerak. Bawang? Kenerak. Kenerak. Tak pernah tengok. Tak pernah tengok. Dia rasa dia macam ikan hiu. Oh. Dia dapat manis. Ya, ikan hiu pun tak nak makan ni. Tak pernah. Ni selalu pasal tani lah dekat Muar. Aku tolong dekat Muar lah. Ikan keli, ikan puyuh. Ikan puyuh yang apa aku jual tu besar. Aku tak nampak kat sini. Itu yang Pak Yus datang balik tu. Pak Yus datang dengan kereta. Gerai jelau. Gering ni. Jubi. Jom, hari tu aku minum kat situ. Sahabat bukan Ni kalau jatuh mana? Kalau makan tu dia ada raja tau. Mai. Putu beras. Aku jadi kameraman kau, Mat. Ya, Okey, Mat. Oh ni. Ni. Ni putu beras kan? Mana dia? Ni apa nama kat ni? itu halu abu. Halwa. Ni masuk orang mengandung, orang berbatang elok makan ni kan. Ni halwa. Mana? Ni halwa. Pedas lah. Halwa apa nama dia? Kamu sini panggil halu abu. Abu. Abu dia ni nah. Kau beli rasa Mat? Yelah, aku tak boleh kan? Ladu orang tua tu. Ladu orang Kelantan dia ada rempau. Ni banyak gula ke banyak tepung? Banyak beras? Banyak ah. Ya. Dia rasa saya manis. Ni sambal hitam. Tak manis sangat. Saya nak dua ni. Weh, ni halwa ni. Baiklah, apa balik. Halu. Tak reti makan tak? Makan. Hari ni sedap. Tak, nak rasa? Ada rasa? Hari ni sedap macam kat sini. Oh, tu ada binti tu. Makan channel. Sambal belimbing. Oh, Makan. Oh, dah makan dengan nasi. Sambal hitam ah. Kan rasa. rasa ni. Tester dulu. Tak ada. Ikan bilis. Aku menambah nasi. Aku baru nak guru. Sama lah. Kau tak impor. Aku tak makan nasi. Kita buat ni. Makan kedai. Dia lebih. Banyak masuk banyak habis tu. Banyak masuk banyak habis. Okey kan? Oh ni. Aku lah. Tak makan lagi ni. Hanyut dekat kepala. Ni lah dekat Atas Medan tu dia. Ada. Atas Medan dekat dengan yang mana ya? Yang jalan lurus dekat pasar tapak pasar malam tu apa. Jalan lurus tu. Tapi jalan besar tu lah. Kat rumah Arman lah. Tadi pasar apa? Tani di Temeloh. Temeloh. Tak Shopee macam ni. Oh banyak amat. Oh banyak. Tak sisa datang Temeloh amat. Kita jalan-jalan makan lagi. Pandai kita makan ikan patin. Cuci mata je kat sini. Patin poyok kita makan. Ni kena apa dia? Naik kulat. Ke Lama tak. Kau kena polis lah. Alah, ting lagi lah berkarat dia punya box. Weh, ini kena. Tu nak tukar motor. Tak ada lah. Tukar motor dia ni. Sembang dia. Janganlah dulu kau sendiri nanti kau Kita bukan kau tak nak ikut kita orang lepas ni aku. 400 okey. Ni yang dia. Cari ni dia baru lembut. Dia tak suka nyata. Sama juga. Tak boleh tak? tak boleh buka. Din. Sama ke tak boleh buka ni? Syat. Jam semua. Aku biar je hujan panas. Boleh.
Van Wahin. Wahin. Apa nama ni? Ha? Iya ke? Dah jual tak tahu? Apa? Ni on ni. On. Ya, Haji jumpa lagi ya. Balik aku tahu jalan lah. Okey. Alhamdulillah. Baik geng, sorry aku dipendekkan cerita. Daripada Temerloh tadi kami terus bergerak ke Bahau Negeri Sembilan melalui Jalan Kemayan dan seterusnya ke Bahau. Sebab kami dijemput oleh sahabat kami lah yang tinggal di Bahau. Tapi Miro ni dia bekerja kat KL. Weekend je dia akan balik ke Bahau. So dia punya wife selalu ajak aku datang lah untuk dia nak masak makan-makan kan. So dapatlah hari ni kita tunaikan hajat. Ajak aku sendiri pun nak datang kan. Sebenarnya tadi aku nak singgah satu gerai buah. Tu kawan aku lah, kawan lama aku. Dia dah berniaga buah dekat area Bahau ni. Tapi tadi kebetulan aku tengah laju, aku perasan kedai buah dia. Jadi aku nak U-turn balik. Jalan agak susah nak U-turn lah, jalan sempit kan. So aku terpaksa teruskan memandangkan rumah kawan aku ni masih 19 km jarak dia. So kami pun dah kepenatan. So kami decide untuk teruskan perjalanan terus ke rumah Mirul ni lah, dekat Bahau ni. So daripada sini aku tak ada nak plan singgah mana-mana dah. Kita just balik aja ikut Kuala Bela, dan seterusnya kita akan masuk Lekas Highway. Suasana dekat kampung sini pun not bad bagi aku. Aku suka suasana dia menghijau kawasan-kawasan kampung kan. Memang tenang lah. Untuk korang yang memang suka layan kehijauan, ni antara salah satu tempat lah. Negeri Sembilan ni banyak lokasi kampung-kampung yang bagi aku nice lah, dengan jalan raya dia yang cantik kan. Geng, aku rasa setakat ini sajalah video ride aku pada kali ini. Ride yang daripada Puchong kita menghala ke Temerloh, Janda Baik. Lepas Janda Baik kita menghala ke Temerloh, dan seterusnya kita ke Bahau Negeri Sembilan, baru kita balik. So kita buat satu pusingan, satu lengkungan lah sebenarnya perjalanan ni. Aku ucapkan terima kasih kepada korang yang menonton video aku daripada awal sampailah kami dah kat sini. So jangan lupa korang subscribe video aku, komen kat bawah. Sebab video aku ni sebenarnya aku video agak sendu lah orang kata aku punya channel ni kan. Sebenarnya aku buat macam untuk tatapan sendiri sebenarnya kan. Sebab
Aku punya level video aku ni just biasa-biasa je. Editing pun biasa-biasa. Kan aku edit pun guna handphone saja. Aku malah nak pakai PC lah. PC aku kadang-kadang susah jugalah aku nak transfer, bagi leceh lah orang cakap kan. Jadi aku senang guna handphone sahaja. Kadang-kadang video kita right ni kan, masa sekarang kita masih alhamdulillah Allah bagi kesihatan yang baik kan. Manalah tahu satu hari nanti kita mungkin dah berumur, kita dah tak lara nak ride kan. Kurang-kurang kalau kita bosan-bosan bolehlah tengok balik video ni kan. InsyaAllah doa-doa sihat sentiasa, panjang umur insyaAllah. Dan aku juga doakan korang yang melihat video aku ni sentiasa sihat, sejahtera, dimurahkan rezeki insyaAllah. Hari pun dah hujan dekat area-area sini ni, area Kuala Pilah, Teraci ni kan. So kita kena lebih berhati-hatilah bila hujan. Risau jugalah jalan licin kan. So kita punya tayar ni pun bukan boleh percaya di hujan-hujan ni kan. Risau bila emergency brake lah kan. So kena hati-hatilah. Tak perlu nak laju-laju lah. Yang penting kita selamat sampai ke rumah kan. Biar lambat asal selamat. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.